Assalamualaikum. Salam Ramadan yang ke-12 ini saya kata 14 ke 15. Kita ada job sikit untuk studio. Dekam lah untuk sebelum letak span akustik untuk kedap dulu, terutama ceiling punya bilik jamming and control room. So malam ni kita pergi hantar tengah hari bulan-bulan puasa ni. Oh, babak bos. So kita nak cari rezeki ni kan. Dua jalan cari rezeki ni. Satu jalan mulia, satu jalan hina. Dua-dua dapat duit. Jalan mulia dapat duit, jalan hina dapat duit. Macam mana jalan yang kita pilih? Pesan saya, jangan kita menganiaya orang melalui kita tutup piuk nasi orang tu dengan kekuasaan yang kita rasa kita tu berkuasa sangat, sampai satu masa terduduk sekali kena. Itulah pesanan saya.